malah ni dia jadi kurang ajar dengan Rasulullah. Dia sebut puji Nabi sikit ya. Oh dah ni mengagung-agungkan lebih ni. Dan ni nanti takut jadi Syiah. Tendang bala pun tak. Hak yang duk bimbing ni siapa dia? Dia ingat juhalak macam dengan dia. Ini masalah orang zaman lah, semua bukan nak jadi ulama. Taklah tu. Semua dia ulama habis. Kita kalau tak tahu tanya orang, jangan buat bala. Ni hak yang keluar dalam Twitter baru-baru ni. Hak duk kata Rasulullah, rambut Rasulullah apa semua kali. Apa semua apa ni zaman Nabi dulu, zaman Khilafah Utsmaniyah dulu. Apa nak tahu tak? Sultan Ahmad dalam Khilafah Turki Utsmaniyah. Dia kalau nak masuk bilik tempat simpan apa ni janggut dan juga kasut Nabi SAW, masa permulaan letak kasut Nabi, ibu tahu dia buat macam mana? Kasut dia tak atas kepala dia. Kasut Rasulullah tak atas kepala dia. Jalan, dia yang bawa. Ini khalifah pada waktu tersebut. Hormatnya dia dengan barang tinggalan Nabi SAW. Bawa masuk dalam tempat tadi. Bawa tahu di top kapi tu, kapi baru ni, di istana tu, tempat simpan rambut Nabi, tempat simpan jubah Nabi, tempat simpan pedang Nabi, tempat simpan macam-macam di situ. Bagan-bagan Nabi ni. Dibaca Al-Quran di situ live. Setiap hari 24 jam 24/7 dia panggil. Saya kira sikit kan. 24 jam seminggu tak pernah berhenti ada orang baca Quran di situ. Bukan buka kaset Masyari ke apa. Memang ada qari sofang akan baca Quran di situ 24 jam. 24 jam. 24 jam. 24 jam. Habis dia baca, ganti orang lain tanpa berhenti. Selama ratusan tahun. Selama ratusan tahun. Selama ratusan tahun. Selama ratusan tahun. Tempat tu, dalam istana tu hanya semata-mata untuk menghormati barang-barang tinggalan Nabi SAW. Berkat sungguh tempat tu. Kalau kita masuk dia rasa lain. Berkat sungguh tempat tu. Kalau kita masuk dia rasa lain. Berkat sungguh tempat tu. Kalau kita masuk dia rasa lain. Berkat sungguh tempat tu. Kalau kita masuk dia rasa lain. Dia rasa zauq, dia rasa nur. Dia rasa zauq, dia rasa nur. Dia rasa zauq, dia rasa nur dalam tempat tersebut. Kerana bacaan Quran yang dibaca dalam tu dah ratusan tahun. Maksudnya kalau kata dia tu baca sampai mati, ada orang akan ganti dia. Saya akan main pula orang lain, shift 24 jam. 4 jam. Jadi bukan orang yang sama, tidak nak makan bila. Dia pun nak kena makan juga. Nah, ni hormatnya depa kepada barang tinggalan Rasulullah. Dia buat ingat. Ni hak yang ditulis dalam kawan-kawan ni lah. Ustazah-ustazah kita ni lah. Ingat. Tulis dalam Twitter, habaq kata Rasulullah SAW, betul ke ni apa ni? Minum air celupan rambut Nabi SAW apa semua ni? Astagfirullah, lepas ni minum Maggi pula. Makan Maggi, celup dengan 30 juzuk Quran, Kutubus Sittah. Sahih Bukhari dia kata. Astagfirullah. Kita kalau tak tahu, tanya ke orang. Tanya ulama. Jangan tanya ikut suka kita, jangan ikut dengan logik akal kita. Nah, Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu, bila ditanya macam mana kamu boleh menang perang setiap kali perang, maka dia keluarkan daripada ni topi perang dia ni ada helaian rambut. Dia kata, kerana ni aku perang. Dia kata, kerana ni aku menang perang. Rambut Nabi SAW yang sentiasa dibawa dan diselitkan di serban dia. Dia sanggup kalau topi perang dia terjatuh, orang nak main pancung, dia pancung lah waktu tu, tak ada masalah. Yang penting dia kena ambil dulu rambut tadi dan cium dan letakkan balik di kepala, baru dia akan perang balik. Itu dia. Dia pun ingat nak pilih rambut Nabi, nak letak di top kapi tu, dia pun ingat pakai cabut-cabut rambut orang lah. Buat main sanad tu. Tak, saya nak minta bagi orang yang keluar benda ni, saya nak sanad tu. Saya nak buat analisa. Buat main sanad tu. Tak, saya nak minta bagi orang yang keluar benda ni, saya nak sanad tu. Saya nak buat analisa. Dia tak, oh ni dia. Okey, tak. Saya sebut kan sebelum ni kan. Dia tes macam mana? Suluh dulu. Nah, Asy-Syukhairi, seorang imam pada zaman Khilafah Utsmaniyah, disuluh dulu rambut tadi. Kalau ada bayang ini bukan rambut Nabi.
Rambut kita ada bayang. Cuba ambil rambut kita selai, duduk dalam gelap. Cuba kita suluh tengok. Ada bayang tak? Tengok tak ada bayang. Tak ada bayang tu mata kita silap kot. Ha? Memang ada bayangnya. Kalau ada agak garis sikit. Bohonglah kalau tak ada bayang. Rambut Nabi tidak ada bayang. Soalan suluh tak ada apa. Ini rambut Nabi SAW. Maka disimpan. Diberikan kewangan kepada orang yang simpan rambut Nabi tadi. Kalau Turki Uthmaniyah ni, kota kerajaan Turki Uthmaniyah sangat bagus pada permulaan lah. Pada pengakhiran kalau ibu bawa pergi tengok, Allahu Akbar, patut jatuh pun. Kita pergi ke Tok Kapi, comel. Dia bagi kawasan rakyat, kawasan apa ni, orang untuk bertemu dengan pemimpin kalau kata ada masalah. Kemudian kawasan apa ni, Allah bersama raja. Kemudian kawasan larangan belakang. Hazun tak boleh. Ada 4 bahagian Tok Kapi. Masuk dari rakyat juga masuk dalam kawasan istana, nak jual barang masuk dalam kawasan istana. Kemudian baru masuk pintu pagar, gerbang yang kedua, baru tu untuk jumpa kalau ada masalah apa. Itu kawasan parlimen. Ada parlimen dalam tu. Nah. Kemudian kalau nak jumpa dengan khalifah, maka ada satu tempat ni dalam bilik, masuk dalam kawasan tersebut, nak jumpa seman dengan raja. Cara nak bagi orang tak dengar dia seman dengan raja, dia buat macam mana? Dia buka pili paip ayak kat luar. Ada tempat buka pili paip. Buka pili paip tu, dia akan bunyi derah. Tak dengar dia sembang apa. Jadi dia akan cerita kat khalifah apa masalah apa semua kali, orang takkan dengar. Bijak sungguh. Dia punya susunan dia tu. Comel. Kena pi Turki. Kena pi tengok. Pi bagi orang terang bagi betul ya. Pi tengok saja datang apa datang ni tahu. Tak ada orang terang tak kenal jugalah. Sultan Ahmad ni bawa semua kalau pi ke apa ni, Blue Mosque kan, Masjid Sultan Ahmad tu, kalau tengok dekat pintu gerbang dia letakkan ada tali apa ni, rantai sini, kemudian rantai gini. Jadi ada yang bawa kami ni, dia tanya kenapa dia letakkan rantai ni. Dia tak tahu. Dia kata dulu Sultan kalau mai masuk ke dalam masjid, dia naik kuda. Dia takut nanti kalau dia masuk dalam masjid dalam keadaan enggah, dia naik kuda, maka dia letakkan rantai itu sebab dia bila nak masuk dia akan teringat untuk tunduk bila masuk masjid dia. Maka dia akan tunduk dulu. Sebab tu dia letak rantai tu. Rantai tu sampai lah dah. Tak rantai besi tu. Jadi bila nak lalu naik kuda besar, kalau tak tunduk, sangkut kepala kat situ, maka dia akan tunduk untuk menghormati masjid Allah Ta'ala. Itu dia. Beradabnya mereka sebab tu Khalifah Utsmaniyah antara khilafah yang lama. Kerana mereka ni apa? Beradab dengan Nabi SAW. Sangat beradab. Apabila air direndamkan dengan rambut Rasulullah, maka itu disebabkan kita ingin mengambil berkat daripada Rasulullah. Kita ini tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah. Yang hanya kita mampu untuk membuktikan cinta itu sekarang ini adalah dengan perasaan untuk menghilangkan, untuk mengubat kerinduan tersebut. Maka dengan aksar peninggalan-peninggalan Rasulullah itu, kita ambil berkatnya. Tapak kaki Rasulullah, kita ambil berkatnya. Rambut Rasulullah, kita ambil berkatnya. Direndamkan dalam air untuk diminum. Perkara itu tidak menjadi persoalan. 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 Kerana perkara ini dilakukan oleh ulama yang terlebih awal daripada kita, yang mana ulama-ulama tersebut lebih mulia dan jauh jernih hatinya berbanding kita yang ada sekarang ini. Golongan yang kononnya ingin mengkaji, lalu memberikan alasan sesat syirik bid'ah, menuduh sesat syirik bid'ah kepada puak-puak yang minum air yang direndam rambut Rasulullah. Puak ini adalah puak yang jahil, puak yang jahil, puak yang jahil. Sejauh mana kajian kamu berbanding ulama yang terlebih awal mengkaji daripada kamu? Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Rasulullah. Beliau sentiasa menang dalam setiap peperangan, dan apabila ditanya oleh sahabat yang lain macam mana beliau boleh menang dalam setiap peperangan, beliau mengatakan dan mencabut rambut daripada rambut diletakkan di topi beliau, topi perang beliau, dan menunjukkan bahawa aku menang peperangan disebabkan rambut ini. Rambut Rasulullah yang diambil berkatnya, yang diletakkan di topi perangnya.
Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu taala anhu, sahabat Rasulullah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, seorang imam besar yang hatinya jauh lebih jernih daripada orang yang mengatakan sesat, syirik, bid'ah. Kepada mereka yang minum air yang direndam rambut Rasulullah, hati beliau Imam Ahmad bin Hanbal jauh lebih jernih daripada orang yang mengatakan perkataan tersebut. Dan Imam Ahmad bin Hanbal jauh lebih tinggi ilmunya berbanding orang yang mengatakan perkataan tersebut. Imam Ahmad bin Hanbal bukan sekadar merendam air yang direndam dengan rambut Rasulullah, bahkan beliau merendam rambut Rasul dalam setiap makanan beliau. Sesatkah Imam Ahmad bin Hanbal? Sesatkah Sayyidina Khalid Al-Walid? Dalam sebuah hadis riwayat Sahih Bukhari, sahabat berebut-rebut untuk mengambil rambut Rasulullah semasa Rasulullah bercukur. Sesatkah sahabat yang mengambil berkat Rasulullah? Saya tak nak menceritakan dari mana saya mengambil kisah Sayyidina Khalid Al-Walid, dari mana saya mengambil riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab kononnya golongan yang menghina, yang menuduh sesat, syirik, bid'ah kepada mereka-mereka yang meminum air daripada rambut Rasulullah, kononnya golongan ini sangat banyak mengkaji dan kononnya ilmu lebih tinggi sehingga hilang adab terhadap ulama-ulama dan tuan guru. Jika kalian memiliki ilmu yang kononnya terlalu tinggi, tidak perlu untuk saya ceritakan dari mana saya mengambil riwayat Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Dan kalian akan tahu betapa sahihnya riwayat ini. 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 Kalau kalian kononnya memiliki ilmu yang sangat tinggi sehingga berani menghina mereka yang meminum air yang direndam rambut Rasulullah. Ada pernyataan yang sangat-sangat hina yang menghina Rasulullah di dalam Facebook, yang terlalu lancang menulis seolah-olah mereka itu lebih alim daripada para ulama. Dan ada yang mengatakan bahawa ke sini rambut Rasulullah saya nak lumurkan dengan najis. Seluruh kehidupan kamu sekalipun kamu tidak mampu untuk melakukan, untuk berkat seluruh kehidupan kamu tidak mampu dibandingkan dengan rambut Rasulullah sekalipun. Ada pula yang persoalkan, kami setuju dengan mengambil berkat dengan rambut Rasulullah, tapi betulkah itu rambut Rasulullah? Ingat orang yang simpan rambut Rasulullah tersebut, ulama-ulama yang menyimpan rambut Rasulullah tersebut. Ingat ulama dulu-dulu yang mengambil rambut Rasulullah itu, diambil rambut orang suka hati, lepas tu mengatakan hadza sya'r Rasulullah. Oh, ini rambut Rasulullah. Bukan. Ulama-ulama dulu menyimpan sanad-sanad. Buat main sanad tu. Tak saya minta bagi orang yang keluar benda ni, saya nak sanad tu. Saya nak buat analisa. Buat main sanad tu. Tak saya minta bagi orang yang keluar benda ni, saya nak sanad tu. Saya nak buat analisa. Sanad. Bahkan imam-imam mengkaji rambut tersebut. Datang ulama-ulama besar, tengok betul ke rambut Rasulullah, disuluhkan dengan lampu dan sebagainya. Bukan main ambil rambut sesuka hati, mereka nak ambil kat mana. Ni yang ulama buat. Datang kita zaman sekarang, ilmu tak ada, mengkaji sesuka hati. Buka buku sana, buka buku sini, munda-mandi mengkaji ilmu kononnya. Dan mengatakan hadza bid'ah, hadza syirik. Syirik, tidak habis mengatakan syirik kepada umat Islam. Nabi sendiri berpesan dalam hadis, aku tidak risau syirik berlaku ke atas umatku. Ya, aku risaukan bila umat aku dibentangkan dengan harta. Adakah tabaruk
berkat rambut Nabi masih wujud setelah wafat. Tadi saya sebut sahabat menganggap masih ada. Mereka bertabaruk dengan rambut Nabi itu. Tabaruk ni maksud, tabaruk ni bukan rambut tu keluar power, tak. Macam ni, kita anggap Nabi ni Allah limpahkan kepada dia keberkatan, kurniaan. Maka apa yang terbabit dengan Nabi, kuku Nabi, rambut Nabi ada keberkatan, maksudnya hasil daripada kurniaan Tuhan tu, limpahan tu. Jadi ada sahabat yang memang suka dia pegang rambut Nabi, dia tok di pipi mereka. Tapi mereka tak kata dengan jadi rambut ni mereka terus jadi Muslim yang baik kerana ada rambut tu. Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi tidur di rumah dia. Dia ambil apa? Peluh Nabi SAW. Tu pun dia tak jual peluh tu. Bulan putih bagi orang tak ada. Abdul Rahman bin Auf niaga, dia pun tak jual aku ambil apa-apa. Nabi main selendang apa rendam ke je aku pasal Madinah, tak ada. Benda ni orang tak buat. Orang tak exploit benda ni. Tapi ia berlaku secara yang begitu natural. Begitu nature sekali dia berlaku. Mereka jumpa Nabi dan benda tu hatta Abu Ayyub Al-Ansari, kita tengok kubur dia dekat sempadan Turki. Nabi tidur di rumah dia, Nabi jadi tetamu dia. Nabi duduk di tingkat atas, dia duduk tingkat bawah. Nabi duduk tingkat atas, Nabi duduk tingkat bawah. Dia minta Nabi duduk tingkat atas. Kadang-kadang air tumpah tingkat atas, dia kata dia takut menitik kena Nabi tingkat bawah. Dia lekatkan semua baju-baju pakaian mereka, takut ganggu Nabi yang sedang tidur di bawah. Punya ra'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat ta'zim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar pernah buang corong air kat rumah Al-Abbas, kena air tu kena baju dia kotor. Patut Abbas kata tergamak kau buang. Dulu Nabi yang pasang corong tu. Sayyidina Umar pergi cari balik, dia pasang balik. Kita Allah ke kau tak bagi tahu Nabi yang pernah pasang? Betapa hubbun Nabi, sayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'zim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu Abu Ayyub mati dekat dengan sempadan di Turki kerana membuka sempadan Islam. Mereka tak pernah kata dengan hanya ada benda ni saja maka kita telah jadilah Muslim yang baik. Tak. Benda ini sangat sampingan dalam hidup mereka. Secara sambil lalu perkara itu berlaku dan ini dijadikan topik utama. Nak masuk dalam TV, kempen, keluar dalam surat khabar, di mana-mana cakap, beratur ambil. Ini apa makna ni? Aku bisa